Kenapa rakan-rakan panggil Abang Jimmy gila? Gila anti rasuah? Gila mahu melihat negara Malaysia bersih dari rasuah? Apa artinya? Sebab saya baru-baru saya dapat belajar dengan cikgu saya. Kita boleh, semua orang pun boleh bagi semangat untuk kemajuan negara kita. Jadi bila saya cerita dengan kawan, semua ramai kawan cerita ini sudah gila. Jadi sudah gila lah. Tapi kawan juga, oh you gila untuk kemakmuran negara. Okeylah, ini gila bagus. Gila bagus. Sebab untuk negara dan keluarga. Jarang kita jumpa orang yang gila anti rasuah. Selalunya kita jumpa orang yang gila rasuah. Ya. Ini satu kelainan yang kita mahu. Ya. Aduh.